Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar? Diharap semua sihat walafiat. Tak kira di mana saja sahabat-sahabat berada. Sekarang ni macam saya sendiri personally di hari ni apa? Hari Jumaat lah. Hari Jumaat 23 hari bulan. Di mana buat pertama kalinya duk kenal lama dah selama 5 tahun. Kalau orang Kedah kata 5 tahun. Duk bekerjasama duk dalam WhatsApp je lah. At the end, kali ni baru jumpa daripada sahabat saya ni, daripada Dungun, Muhammad Ridwan. 5 tahun dah kita dah kenal dah. 5 tahun kenal. Ni baru first time jumpa. Dia bekerjasama lama dah. Dan seorang lagi, Ahmad Rizal, di sini. Ni bukan kata tak pernah jumpa. Selalu jumpa. Setahun berapa kali je? Boleh kot setahun dua tiga kali jugalah jumpa. Sebab biasalah kerja secara remote ni, kalau saya sendiri personally, KL, SP tu sebulan sekali tu at least tu wajib lah. And then salah seorang kawan kalau nak jumpa sangat-sangat ni, Ahmad Rizal seorang ni. Okay? Dia dekat sini ni. Fokus buat kerja. Bayangkanlah, kalau orang cakap lah selama ni nak buat kerja remote tu susah, nak buat kerja remote tu payah. Sebenarnya tak susah mana. It's all about how we adapt to it. Itu yang paling penting. Okey. Ni kami ni pun nak kata, ni lah, boleh katakan ni lah office, ni lah tempat tidur. Itulah. Ada 4 katil dekat sini. Kami dekat Hotel Olimpik ada 4 katil di mana sebab kami ni selama 5 tahun bekerjasama tu 4 orang sahaja. Saya personally saya datang daripada Sungai Petani Kedah. Okey. Macam Ridwan tadi, Dungun, Hafiz Kota Baru Kelantan on the way naik flight. Rasanya dah sampai dah kot. Dekat KLA on the way ke sini. Dan juga macam Mak Rizal daripada Ipoh, sebab saya on the way daripada SP. Nak ke KL tu singgah Ipoh, baru bawa dia datang ke sini. Jadi nak Abang Mai kata dululah kalau nak dijadikan cerita lah kan. Kalau ni nak jadikan cerita di mana Allah Akbar, masa pindah Sungai Petani tahun 2010. Ada kawan-kawan duk cakap tau. Duk tanya, awak pindah SP, awak hantar duduk kat KL. Awak hantar teruskan kerja kat KL, banyak kot rezeki kat sini. First thing first, yang saya personally kenapa saya rasa, bukan tak boleh buat, boleh. Tapi ni atas preference masing-masing. Disclaimer, ni atas preference masing-masing. Keselesaan tu lah. Kedamaian. Pada umur dah masuk 40 lebih ni dah mula rasa. Memang patutlah dah 15 tahun, 16 tahun kami ambil keputusan untuk berpindah ke Sungai Petani tu. Hectic life tu kurang sangat. Tak serabut dengan jam, tak serabut dengan tol, keluar gelap, balik gelap. Dia dah suasana macam tu dah tak berapa nak feel lah sebelum ni. Masa sebelum tahun 2010 duk terasa, tapi lah ini dah alhamdulillah aman rasa. Kena pula Kedah pun Darul Aman. Actually dia saya gagap sebenarnya nak buat video ni atas saranan sahabat saya ni, Muhammad Ridwan. Dia bagi tahu, boh dia mau buat je boh. Tekan rekod dah, sembah je apa saja pun. Jadi tak jadi tu belakang kira, tak asal atok skrip sangat. Barang duk ada tapi mu tak rekod saja juga. Jadi saya ambil take cabaran dia lah ni sebenarnya. Terima kasih boh dah. Terima kasih sebab mencabar saya untuk buat rekod ni. Apa yang saya cuba nak cerita kat sini sebenarnya nak cari kawan, nak cari partner bahasa mudahnya untuk kerjasama tu ambil masa. Dia nak kata susah, tak susah. Senang, tak senang. It's all about berapa lama kita maintain bersilaturahim di dalam mana-mana sekalipun, dalam grup ke, dalam apa ke. And then for the first time kali ni we take initiative, kukuk mana pun kena mari jumpa juga. Awal-awal ada plan banyak tahun dah, banyak bulan dah kot. Kita nak main jumpa Boh Rizal lah. Kita nak main jumpa nak jumpa tu lama dah duk plan. Lalah kali yang unplanned tu yang jadi. Yang tak plan tu yang plan tu most of the time tak jadi. Macam Boh Ridwan bagi tahu semalam, sahabat kita Ridwan semalam bagi tahu, Kedah je dulu. Tengok jadi. 90% apa? Dia kata tadi. 90%. Jadi
bila working secara remotely, bila berjumpa, kita hebat macam mana pun, secara Zoom berkali-kali, berpuluh kali. Kami dia Zoom banyak kali dah. Berwhatsapp for sure dalam grup kan. Tapi bila berjumpa ni, feel dia tu lain. Rasa tu dia lagi personal touch. Lagipun saya ni seorang yang suka berjumpa orang. Kena punya root number saya pula 7. Connector. Jadi nak tak nak, dalam hati ni duk kata aku mana pun aku nak kena jumpa juga pokok ni. Jadi kena jumpa lah. Bila dah jumpa ni baru rasa macam puas hati, berasa lebih selesa, nak buat kerja pun insya-Allah kot Rizal dengan Wan lah, kita akan jadi lebih fokus lah. Projek yang nak dibuat ni. Benda yang nak dibuat tu rasanya kita keep it dululah. Keep it dulu. Dan bila benda-benda tu jadi, insya-Allah barulah kita berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Mini tu saya dekat sini, kerja secara remote ni sebenarnya bila kena cara dengan gaya dia memang seronok. InsyaAllah lah dengan izin Allah. Selain pada kita minta daripada dia, kita berusaha cari orang yang sematlamat, seobjektif dalam mengejar impian masing-masing. Masing-masing ada impian. Saya pun ada impian. Ridwan ada impian. Ahmad Rizal pun ada impian. Seorang lagi Hafiz pun ada impian masing-masing. But we do our best to align it dan kita cuba jadikan dia reality. Okey, take care semua. Itu saja perkongsian saya yang tak berapa teratok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and bye-bye.